satu badan stroke. Jadi tujuan kita datang ni adalah untuk menziarahi penerima bantuan kami lah daripada MAM ni, asnaf, fakir dan juga miskin ni. Jadi tujuan kami juga melihat perkembangan beliau dan memastikan bantuan-bantuan tu sampailah kepada beliau kan. Semoga bantuan pemberian ini dapat meringankan beban keluarga ini dalam menjaga pesakit terlantar ni. Saya juga ucapkan tahniah kepada kakak yang menjaga beliau ni. Bukan satu perkara yang mudah menjaga orang yang sakit macam ni kan. Perlukan kesabaran yang tinggi lah. Kan insya-Allah Allah Taala akan membalas budi baik kita kepada pesakit ini dan supaya kita juga dihindarkan daripada sakit-sakit yang sini insya-Allah kan. Bersama kita juga kami bawakanlah barang-barang ni, pampers lah, susu juga satu kotak Susu tu agak mahal lebih kurang ada 10 tin kan untuk kegunaan beliau termasuklah jajan-jajan yang lain Semoga sumbangan ni dapat meringankan beban keluarga inilah Ini akak terimalah. Ini kit ibadah dan juga ada duit untuk inilah kegunaan. Datuk Faizah pun ada. Assalamualaikum. Okey baik. Yang sakit tu siapa nama dia? Muhammad Taha. Pada pagi ini kita berada di rumah Puan Asma binti Yaakob yang mana kita buat satu ziarah kasih penerima bantuan dan sumbangan Majlis Agama Islam yang saya difahamkan penerimanya adalah yang mana beliau mengidap sakit buah pinggang dan menjalani dialisis kan. Jadi kami datang ni dengan Datuk Faizah ni, akak mengenal YB Adun Sungai Rambai ni kan, yang selalu menjengah melihat permasalahan orang-orang dalam Dun Sungai Rambai ni. Alhamdulillah. Kita juga bawa lah barang-barang lagi tambahan kan untuk kita sumbangkan lagi kepada keluarga ini kan. Ini kit ibadah. Ini ada duit sikit lah. Dan ada kat jajan-jajan ni lah. Assalamualaikum. Anak, ada anak. Sakit apa dia? Dia macam sawan Oh, lahir macam ni lah. Sawan Umur dah berapa dia ni? 29. Ini anak surga ni sebenarnya kan? Kena bersabar kan? InsyaAllah mungkin dia bawa kita ke surga juga sama-sama kan? InsyaAllah lah. Jadi kami datang ni bawa lah sedikit lagi barang-barang ni. Pampers, kit ibadah dan juga jajan-jajan makan lah kan? Saya sampaikan lah. Assalamualaikum. Jadi saya datang ni bersama dengan Datuk Faizah kan di kawasan sini dengan Majlis Agama Islam. Tujuannya adalah untuk menyantuni penerima bantuan daripada MAM lah kan. Jadi kita melihat perkembangan dan juga mungkin ada bantuan-bantuan yang lain yang boleh disampaikan lah. Inilah rumah kita. Terima kasihlah datang, sudi datang. Siapa yang sakit ni? Alam mak mentua dah bertahun. Dia tu lah orang tu sakit orang tu.